boleh kita bersumpah untuk meyakinkan orang lain? Boleh. Bila? Ketika perlu saja. Bersumpah ni apa? Kita berkata dengan demi Allah, faham? Atau nama-nama Tuhan yang lain. Arab dia tak kata demi, dia kata dengan 3 huruf. Wa huruful qasami wa hiyal ba'u wal wa'u wat ta'u. Huruf bersumpah itu ada 3 huruf. Wa, huruf ba, huruf ta. Kalau wa wallahi, kalau ba billahi, kalau ta tallahi. Faham? Bersumpah boleh. Bila? Ketika perlu bersumpah. Jangan suka bersumpah untuk perkara kecil. Itu dilarang syarak. Demi Allah pun aku beli 10 riyal tadi ikan kembung. Dah mu sumpah kau dia kau beli ikan kembung sumpah kau. Bersumpah ni orang tuduh kita ambil duit masjid 10,000. Faham? Baru kita bersumpah. Faham? Benda-benda besar jangan suka bersumpah, Allah tak suka. Lain pada demi tak jadi sumpah. Junjung Quran tak jadi sumpah. Junjung sejid tak jadi apa lagi.